Sahabat perwira sekalian, apa yang berlaku di kampung Cina Gok Kapur semalam bukan sekadar kebakaran rumah yang biasa. Ini bukan satu kes satu dua buah rumah yang terbakar. Ini adalah bencana kepada sebuah komuniti. Satu tragedi berskala besar yang meranakkan seluruh penempatan dalam sekelip mata. Bayangkan hampir lebih daripada 30 buah rumah hancur menyembah bumi. Lebih 130 buah mangsa terjejas daripada kebakaran ini. Mereka hilang tempat berteduh, tinggal sehelai pinggang dalam masa beberapa jam saja. Kilangan ini melumpuhkan satu komuniti dalam sekelip mata. Dalam menghadapi saat sukar ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Huzani Husin yang pantas turun ke lapangan, mengerah keringat dan memastikan kebajikan awal serta penyelesaian bantuan kecemasan buat mangsa dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebab itu, kita di Kelab Perwira Malaysia tidak boleh berpeluk tubuh. Kami menyahut seruan ini. Hari ini kita melancarkan kempen bantuan kilat Kelantan. Ayuh rakyat Malaysia, ayuh rakyat Kelantan, mari kita bersama turun untuk membantu mereka. Klik pautan di bio sekarang atau scan QR. Jom kita bantu mereka sekarang.